Siap juga ya biskut kacang. Kalau nak ikutkan malas nak buat. Tapi tak apalah, bendanya ada kan, buat je lah. Kacang goreng tu digoreng ya. Letak minyak sedikit je. Digoreng semua, lepas tu dah sejuk dikisar. 3 cawan hijau tu ya. Cawan yang sukat tu, 3 cawan tepung gandum. Gula tu 1,5 ya. Boleh dirasa ya manis ke tidak. Letakkan sedikit garam. Masukkan gula tu, gaul semua. Masukkan kacang. Minyak tu masuk sedikit-sedikit lah, agak-agak lah ya. Nak lembut macam mana dia punya adunan kuih tu. Nampaknya dah okey ya. Buat acuan tu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Dah lama Puan tak buat video ya. Dah 1 bulan. Bulan puasa ni Puan tak harap nak buat video panjang YouTube. Buat video short saja. Ini Puan nak buat biskut kacang ya. Jom kita tengok. Ambil adunan tu sedikit ya. Diratakan. Lepas tu ambil acuan, celup dengan tepung supaya tak melekat ya. Dibuat sampai habis ya. Buat banyak-banyak dulu. Nanti senang nak sapu dengan telur tu ya. Kuning telur tu. Tu ambil sedikit kacang tadi tu ya. Letak last sekali. Sapu semua kuning telur tu pada biskut tu. Lepas tu letaklah kacang tu. Buat banyak-banyak, lepas tu dibakar ya. Dah pun siap. Selamat mencuba. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin.